Hari ni mari di pasar pagi Jumaat pada Lepah, daerah Kadok, Alai Kedai Betul. Mari tengok pasar lama tradisional lah. Sini dia lebih kampung sikit. Dia celuk tepung. Oh ni. Oh, ni udah sajalah. Udah ada. Berapa hias tu ni? Ni RM10 ada 10 hias ya? 10 ya ada 5 ya pun. 5 ya pun ada. Sini ya 2 hias. Gelas ni 2 ya. Ni Gelas ni RM3 saja. Kita bicara air jar. hijau. Pada lepas je lah dia kena teh hijau lah, teh hijau. Teh hijau. Teh hijau pada lepas je ada. Oh sedap teh hijau dia manis leting. Manja ni. Ni bukan kuih manja tu manja. Apa manja tu Tu je kiu sikit je. Ya, kiu sungguh. Tahu mana madu tak ada madu ni? Ada madu belaka. Ada madu belaka ni. Oh, bini ramah ni. Ada madu ke orang. Ni roti nan tepaya, roti nan lagi tepaya lagi. Hak mana so ni? Mana saya pernah roti koli ni, pasal makan takoli. Pakai takoli. Salah belaka. Kalau berlaku ni. Roti nan betul. Roti nak betul. Oh, paya tu tak ada. Oh, pakai takoli dah ni. Apa dah lagi? Wadah pun ada. Ni pisang dah. Pulut bakok. Pulut bakok. Pulut bakok mari. Bukan ciku tak sawo nila. Ni bukan ciku ni. Sawo nila dia panggil dia. Kelantan kan dia panggil sawo nila. Payuh nak jumpa ni. Oh dia kena kata kena kendai ke kan kena kambuh. Ha ni dia gelur. Telur masing kau telur gapo ni? Telur jeruk telan. Telur jeruk. Oi pelik nampak. Wih, lapor telur dah besar. Ikan pating. Oh, tu lepak-lepak dodeng lagi. Tu apa dia tu? Ikan keli. Lepak dodeng lagi ikan keli. Beli sini, siap lalu situ. Nasi gapo ni tak ada habis ni. Oh, habis dah. Tunggu nak keli. Nasi gapo tak ada dah. Nasi daging ada sikit. Oh, tu dia. Oh, lewat mari. Serah wadah mari. Ya. Oh, kena mari lepas subuh hari kali. Oh, lepas subuh. Ambil licin tengok. Sedap ni kali ni tengok lauk dia. Lauk jadi belakang ni tengok. Samosa. Orang di sana dia panggil sambusa. Kat Malaysia sambusa ke samosa? Orang sana dia panggil sambusa. Dia panggil. Habis kita suruh terang. Minum-minum. Oi, rasa serupa dengan sampai sekolah kan? Sampai sekolah serupa ni. Milo van ni. Pasal tanah liat di mana buat mana ni? Mek in Kadok ni? Oh, ni lah produk tempat teh ni. Produk kampung lah ni. Kampung sini ni, Kadok.